Hari ini saya nak kongsi bersama anda pasal glaze seramik. Glaze ataupun licau yang kita panggil dalam bahasa Melayu ialah sejenis lapisan kaca nipis yang disapu pada permukaan produk seramik sebelum dibakar. Fungsi glaze ni untuk mencantikkan setiap hasil seni seramik, tetapi juga glaze dapat melindungi permukaan seramik daripada serapan air, kotoran, kerosakan dan kakisan kimia. Anda cuba belek pinggan yang ada di atas meja di rumah anda tu. Ada tak lapisan yang berkilat dan berkaca? Itulah glaze. Terdapat pelbagai jenis glaze, antaranya glaze transparent, opak, glossy dan matte. Bermakna glaze atau licau ni dia ada pelbagai jenis dan bangsa. Warna dan tekstur glaze boleh berubah mengikut komposisi kimia dan suhu pembakaran yang dikenakan. Jadi bila kita bakar sesuatu produk tu pada suhu rendah, produk akhir glaze ni akan menjadi seperti ini, dan apabila dibakar pada suhu tinggi akan menjadi seperti itu, maka berbeza. Proses aplikasi glaze ataupun glazing memerlukan kemahiran dan ketelitian kerana hasil akhir bergantung kepada teknik aplikasi glaze, ketebalan glaze dan suhu pembakaran di dalam tanur. Bermakna setiap parameter ni akan menentukan hasil akhir produk glaze anda. Dalam seni seramik kontemporari, glaze menjadi elemen yang amat penting untuk mencerminkan kreativiti dan identiti sang pengkarya. Bermakna, pasu itu adalah badan anda dan glaze adalah pakaiannya. Jadi, anda tentukan sendiri pakaian apa yang anda nak pakaikan kepada pasu anda. Glaze mana yang anda nak pakai untuk pasu anda.